Aktiviti matematik tahun 3 muka surat 18. Lengkapkan peta kosong bagi hasil tambah. Okey. 3,100 dan 400. 3,100 tambah 100, 3,200. 3,200 tambah 100, 3,300. 3,300 tambah 100, 3,400. 3,400 tambah 100, 3,500. Okey. Ini bermakna yang di sini 3,000 nak jadikan dia 3,500. 3,100 tambah 400 sama dengan 3,500. 1,650 dan 140. Ya. Okey. 5,650. Ya. 6,550 tulis dekat sini. Tambah 100 sama dengan 5,750. 5,750 tambah 40. 1, 2, 3, 4. Sama dengan 5,800. Okey. Ini tambah 40. 1, 2, 3, 4. Tulis 40. Sini. Kemudian sini. 140. 5,650 tambah 140 sama dengan 5,800. 4,502 tambah 161. Jadi buat bentuk lazim. 4,502 tambah, kalau tak nak tersilap, saya suka letak 1 dulu ni. Lepas tu letak 6. Letak 1 sini. Supaya tak silap rumah. Ya. Lepas tu garis dengan pembaris. Lepas tu kamu tambah. Lagi senang. 2 tambah 1, 3. Okey, sebaris ya. Jangan 3 dekat sini. Sifar tambah 6, 6. 5 tambah 1, 6. 4 tambah sini sifar lah, 4. 4,663. 4,663. Mana satu abakus yang ada nilai 4,663? Okey, kita cari nilai abakus. Mana satu nilai dia 4,663? Okey. Kamu ingat lagi abakus? Abakus ini adalah abakus. Nilai di atas ni adalah 5. Bawah ni semua 1, 1, 1, 1. Ya. Yang ini kalau kena garisan ini dia akan ada nilai. Okey, ini kena tak? Kena. Ni 5 tak kena. Bawah ni kena. 1, 2, 3, 4. 4. Okey. Ini kena tak? Kena. Ni nilainya 5. 5 tambah ni kena 1 saja. Jadi 5 tambah 1, 6. Ni kena tambah ya. Ini pun kena. Ni nilainya 5. Tambah berapa ni? 1. Nilainya 6. Okey, ni 5 ni tak kena. Tak payah kira. Yang kena bawah ni 1, 2, 3. 3. Jadi dia punya ni 4,663. Yang inilah. Right yang ini. Okey, lihat 326 tambah 8,402. Okey, kita buat nombor kecil di atas. 326. Kita ambil daripada sini dulu. 2 letak sini. Sifar letak sini. 4 letak sini. 8 letak sini. Supaya jangan tersilap. Tambah letak sini. Buat.
Okey, saya punya pembaris. Siapa ambil ya? Okey. Lepas tu garis. Jangan garis lebih-lebih sangat. Garis daripada 8 sampai nombor 2. Macam tu je. Buat macam saya punya. Okey. Lepas tu 6 tambah 2 8 ya. Sebaris ya. Jangan 8 dekat sini. 2 tambah sifar 2. 3 tambah 4 7. Ini 8 turunkan. 8,728. Tengok sama tak? Sama ya, sama. Okey, tulis jawapan di sini juga. 8,728. Okey, kita lihat mana satu abakus yang nilainya 8,728. Kita lihat yang pertama dulu. Betul atau tak ya? Ada tak? Okey, 5. Ni 5 tambah 1, 2, 3. 3. 5 tambah 3 berapa? 5 tambah 3. 8. Okey, 8 dah betul. 5. Ni 5 kena ya, kena dengan garisan tengah tu. 5 tambah 1, 2. 5 tambah 2? 7. Okey, betul. Ada. Okey, 5 ni tak kena. Kita kira yang kena saja. 1, 2, 2. Okey, ini kena tak? Kena ya. Kena garisan tengah ni. Ini 5 tambah 1, 2, 3. 3. 5 tambah 3? 8. Jadi yang inilah yang betul. Okey, yang pertama kamu tanda right. Okey. Dah. Okey, bawah. Tak apa, saya tolong. Okey. 3 tambah berapa? 7. 4. Betul. 4. 3 tambah 4 tu 7. Okey, ini betul. Okey, sifar tambah berapa sifar? Sifar. Sifar tambah berapa sifar? Sifar. 6 tambah berapa? 9. Okay, yang terakhir 4 tambah berapa? 5. 1. 2 tambah berapa? 9. 7. Kelas. Okey, 6. 5. Okey, itu saja.